Untuk video kali ni aku nak explain dekat apa pasal keluarga Zenin. 3 keluarga besar dalam dunia susara Jujutsu no Kaisen adalah Zenin, Gojo dengan Kamo. Okey. Sebab kalau kita sentuh keluarga Zenin ni, keluarga memang yang toksik gila. So duk cakap memang toksik gila. Dia macam kasta yang dalam family sendiri. Maksudnya kalau hang beranak, hang dilahirkan ada kutukan, ada curse, hang orang yang mereka akan ambil hang jadi keluarga. Maksudnya hang itu diiktiraf. Maksudnya macam hang adalah orang yang penting lah untuk keluarga. Selagi kutukan tu lagi kuat, hang ada tempat yang sesuai untuk jadi saudara yang hebat dalam keluarga Zenin. Keluarga Zenin ni punya toksik dah. Mereka ni terlalu campur tangan dengan hal politik. Mereka kira mereka nak nama mereka nyanggah, keluarga mereka nyanggah. Itulah keluarga Zenin. Kalau apa nak tahu mereka punya perangai. Kalau hang dilahirkan hanya sikit saja kutukan hang, curse-nya hang ada sikit saja, mereka memang diskriminasi gila. Mereka buat macam hang ni hamba. Tapi dalam keluarga sendiri, mereka macam sisihkan hang, mereka palau hang macam tu. Itulah keluarga Zenin. Keluarga yang paling toksik gila. Okey, nak cerita macam mana benda ni boleh jadi trigger untuk maki. Kita pergi dekat Zenin, Toji. Toji ni dia adalah adik-beradik kepada Naobito, dan juga Naobito ni adalah ketua kaum ataupun ketua clan pada keluarga Zenin ni ya. Naobito mati masa killing game lah. Lepas Naobito, Ogi ni tak silap aku lah, Ogi ni ayah kepada Mai dan juga Maki. Nama dia Ogi, tak silap aku lah. Dia adalah ayah kepada Maki dengan Mai lah. Lepas tu Toji ayah kepada Megumi. Jadi Toji ni dilahirkan sebagai seorang yang tak berapa nak okey dekat keluarga Zenin. Dia tak ada kutukan langsung, dia tak ada curse dalam diri dia. So dia hanya manusia biasa. Okey. Dan dia dibangkitkan heavenly resurrection. Okey, benda apa benda ni kan? Macam mana boleh jadi kuat sangat? Okey, aku shortkan HR lah. Okey, HR ni dia macam bagi dekat hang satu power untuk upkan hang punya stamina, speed hang, hang punya physical hang memang 100%. Itu adalah kekuatan yang dia bagi dekat hang. Tak ada kutukan langsung, tak ada curse, dan benda ni adalah paling OP sekali HR ni. So Maki, dia sebenarnya ada sedikit kutukan dekat diri dia. Sebab tu dia tak boleh keluarkan, expose dia punya power dia. Dia tak boleh expose dia punya 100% power dia. Tapi tiba-tibanya episod terbaru ni dekat anime, dia jadi kuat sebab apa? Okey, disebabkan Mai mati dan Mai ambil semua kutukan curse-nya ada sedikit dekat Maki tu. Mai ambil, bawa dia pergi alam lain lah. Sebab dia mati, dia bawa curse-nya ada dekat Maki ni. So dia buka potensialnya sebenarnya, dirinya sebenarnya untuk Maki ni. Sebab Maki ni dia tak boleh buka HR dia sendiri sebab ada sedikit kutukan. Dia kena ada zero curse-nya ada dekat diri hang, baru hang boleh berkelak ke kota HR tu. Dan keturunan Zenin adalah yang diberikan kebolehan ini. Sebabnya dia punya environment keluarga tu toksik, keluarga yang penuh dengan diskriminasi, penuh dengan resis sendiri, macam tu lah. So HR ni diberi kepada keluarga Zenin. So orang yang kedua selepas Toji Fushiguro ataupun Toji Zenin adalah Maki Zenin. So bila Maki, orang tertanya pula, awak Maki ni sanggup bunuh mak dia sendiri? Okey, sebab apa dia bunuh mak dia? Sebab apa? Sebab mak dia ni adalah mangsa keadaan dalam keluarga tu. Mak dia terlalu ikut sistem keluarga Zenin ni. Jadi Maki ni dia cuma ikut dengan arahan daripada Mai sebelum Mai mati. Mai cakap apa? Mai cakap destroy everything. Hancurkan semuanya, jangan tinggalkan satu pun. So dia pun bunuh mak dia sendiri tu untuk ikut bersama sistem yang mak dia ada tu. So mak dia sebenarnya nak keluar daripada sistem keluarga toksik ni susah lah. Tapi mak dia bangga anak dia dilahirkan dekat dunia ni, iaitu Maki, untuk selesaikan sistem yang rosak yang ada dekat keluarga Zenin ni. Gang, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa tekan butang like, tekan butang subscribe, tekan komen dekat ruangan bawah ni. Jadi itu video yang kita explain pasal keluarga Zenin lah, keluarga Zenin ni. Dan kita explain juga macam mana Maki boleh dapat HR dan kekuatan seperti Toji Fushiguro. Sebenarnya aku pun tak tahu nak panggil Toji Fushiguro ataupun Toji Zenin. Tapi Toji bangga lah
yang Megumi tak guna nama Zenin. Sebenarnya Megumi ni dia dapat sebagai ketua klan kepada keluarga Zenin, dan keluarga lain tak boleh terima lah benda tu. So toxic lah, macam mana anak dia kepada seorang yang tak memiliki kutukan, memiliki curse, iaitu Toji Zenin, dan anak dia menjadi ketua klan. So dia pun tak boleh terima lah, terutama dengan Naoya lah. Sebab Naoya dia nak teruskan legasi daripada Naobito, iaitu ayah dia sendiri, Nobito Zenin. Jadi Naoya ni dia tak puas hati, sebab tu dia geram juga benda tu. So dia lawan dengan Maki, dan Maki bagi One Punch Woman dekat dia. Okay. Dan kemudian Naoya mati dibunuh oleh Mak Zenin. Okay. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum.